reserve tank lah. Lebih kurang bagus lah bila macam ni. Reserve tank tu menunjukkan aku berjalan lebih kurang berapa kilometer. Aku tak berani nak eksperimen sebab tak ada kawan. Mungkin aku tak ada tank, tak ada spare minyak ke apa. Jadi aku akan try bawa hari ni dan kita akan tengok berapa jauh boleh aku jalan dengan tank 7 liter. Okay, so hari ni aku akan ke Kelang dan KL dan kita akan tengok lah berapa tu tank dia. Seperti ni dia dah habis kan. Tak ada nak cakap dah habis sebab kalau betul-betul habis dia bawah 3 segi tu. Jadi kita akan try tengok berapa banyak perlu kita isi hari ni. Okay, so jom lah kita try isi. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu kalau minyak ni para merah macam ni atau atas sikit merah, aku akan isi RM5 atau RM6 lah. Baru dia full tank balik. Tapi selalunya RM5 lah, tak betul-betul habis. Kalau betul-betul habis kat 3 segi ni. Jadi aku dah lama tak pakai 125. Jadi aku agak takut sikit lah dia punya minyak tu dekat mana semua. Faham meter 125 ni tak apa nak betul sangat. Jadi hari ni aku akan tengok berapa ringgit daripada yang line merah ni. Itu dia nak tahu sebenarnya. Dan kita akan tengok lah daripada baki 7 liter tu berapa yang aku akan isi. Aku target 5 liter lah. Aku harap dia dapat isi 5 liter lah dengan adanya baki minyak semalam tu. Jadi macam minyak sekarang dalam kotak merah ni. So aku assume kotak merah ni dia reserve tank lah. Aku anggap macam tu lah. Sebab kalau korang perhati semalam dekat tank tu ada lekuk bawah. Dia macam ada bontot lebih sikit kan. So aku rasa bontot tu lah yang menjadikan reserve tank untuk motor ni. Okay, aku try isi RM10. Kita tengok RM10 boleh tak full tank motor ni. Kalau tak boleh kan kita tambah lagi lah minyak. Tak betul-betul full ni, ada lagi. Okay, aku akan tunjuk korang macam mana minyak dia. Kau ada minyak dalam ni. Okay, dengan bibir lah. Alhamdulillah, penuh. So lebih kurang full tank dia RM11 lah. Gamsui. So jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Pula hari ni macam ringan semacam pula motor. Selalunya kalau tusruk, kalau ringan-ringan semacam ni kau kena risau sikit lah. Sebab kau bawa tiba-tiba lain. Rasa dia lain tiba-tiba. Sebab sebelum ni rasa macam okay, ada bobok sikit. Tak ada, dia macam tiba-tiba ringan je. So agak merisaukan. Alah, sayang aku tak rekod. Tapi tak apa lah. Asal orang nampak 360 orang mesti sesenyum.
tak ada asap motor ni. Memang tak ada asap kat standard. Dekat pun nak rebat. Aku boleh buat modify kan. Alah. Okay, kita sambung perjalanan ke KL pula. Kita try tengok macam mana tank ni berhasil lah. Boleh tak aku buat kerja aku dalam satu tank. Nanti kita akan tengok lah daripada mileage berapa tadi aku isi. Dan kita tengok berapa kilometer dalam satu tank guys. So ikut apa yang aku isi tadi, dengan RM11 lebih kurang 5 liter lah, 5.3 liter kalau tak silap aku lah. Dan 5.3 liter ibaratnya aku isi 2 kali tank lah. 2 kali tank 125. Sebelum ni aku isi selalu RM5, RM5 lebih, RM6 lah paling busuk pun. So aku rasa kalau tank ni betul-betul habis atau betul-betul dekat paras 3 segi ni, aku rasa dia boleh capai RM12 satu tank. So okey lah, RM12 untuk satu tank. Maknanya betul-betul besar lah tank ni. Jadi kita boleh jimat lah masa isi minyak tu. Okay, untuk eksperimen minyak ni kena tangguh dulu. Sebab aku tiba-tiba jadi ada hal lain pula kena buat kereta. Jadi minyak masih full Lepas aku dah jalan masuk Kelau semua, minyak masih full. Jadi itu dah cukup menang lah pada aku untuk 125. So tak apa, nanti kita sambung eksperimen lain nanti.
Pergi lah. Aku lepak ini. So sekarang adik aku nak try rasa bawa 125. First time bawa 125. Jadi dia nak rasa sendiri apa penangan 125. Sebab aku duk puji-puji 125, dia cakap ya ke? Ya ke? Jadi sebabnya kalau tertarik hati nak beli satu. Jadi ni adalah racun sebenar. So ni motor kedua, ni motor ketiga jawabnya lah. So 3 motor lah kan. Okay, kita dulu. Okay. Try lah. Jangan masuk seko apa? Seko ada guard lepas tu. Aku pernah. Kalau datang kau dekat ujung, kau U-turn ke City Malaya. Tarik lah sampai ujung. Takut kan? Degil. Aku dah gambar. Oh, kelas sleep. Okay, so dah nampak lah kelas to sleep. Ni ke kelas sleep? Dia lepas tak habis tu adik aku tu. Okay. Dia bila masuk tapi bunyi slip sikit kan? Slip sikit. Aku ingat aku salah gear ni. Tak, dia slip sikit. Oh, okay. The moment dia masuk, air mata keluar kan? Tahu apa dia masuk nak sekarang aku tahu. Okay, aku faham. Ini aku tak masuk gear 6 lagi. Itu lah, itu baru gear 3, 2 3, 4 tadi. 3, 4. Masa tu 4 tapi 4 tu aku kena break sebab ada corner kan. Sebab kita tahu berapa okey sangat brake ni. Tapi brake okey. Dah baru buat ni. Brake depan belakang. Aku expect brake macam brake motor lama kan. Power. Dia dah masuk 3 batang. Tu sebab ringan. Wah gila, dia masuk 6 tu. Meh, rasa naik double. Aku bawa. Boleh. Kau pegang ni. Dia suka bunyi exhaust tu je. Aku rasa kau lepas tak habis. Kau lepas sleep. Aku lepas lebih masa kau? Lepas tak habis. Oh, lepas tak habis. Sebab 125 sangat-sangat sensitif. Kalau kau tarik kau lepas tak habis. Oh shit. Macam dia masuk 6 tu keluar. Itu baru VTEC bro. Ini baru blok kecil. Baru kecil. So itulah dia. Faham. Ini baru carburetor 125. Belum masuk carburetor RZ. So kalau macam ni tak kisahlah minyak cepat habis ke apa. Minyak dia cakap memang rabak jawab. Tapi kalau rabak enjoy sini okey lah. Itu sebabnya aku sanggup bawa. Selamat pagi. So kita sambung semula dengan test minyak ni. Minyak ni ada berapa lah semalam. Malam ada lebih kurang, tak silap aku dah turun sikit dah semalam masa on the way balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay lah, tinggal banyak tu dah lebih kurang. So kalau kau tengok dia hampir penuh dengan hampir tak penuh. Lagipun aku membukit sikit ni. Kalau kita tengok time jalan agak keras. Panas enjin jap. Lepas tu kita tengoklah kat mana dia duduk sekarang. Oh lupa, aku kena pergi beli tuti jap. Kita pergi beli tuti dan kita akan tengoklah berapa minyak tinggal. So kalau tengok pada minyak lepas jalan berapa, lebih kurang 50 ke 60 km, minyak dah start duduk atas 3 segi full tu lah. So kemungkinan yang tu aku anggap dah separuh tank. So kita ada lagi separuh tank lah. So kita
tengok sekarang. Nanti aku akan bandingkan malam aku isi minyak berapa km dekat mileage, dan juga berapa masa aku isi yang second ni. Nanti kita akan tengoklah berapa kilometer pada mileage sini lah, bukan secara GPS ke. So ok lah, kita pergi beli cuti jap. Lepas tu kita tengok sama ada berakhirnya minyak ni berbaloi ke korang upgrade tank 7 liter dekat Waterfire. Nanti tengok berbaloi lah. Contohnya aku nak bagi korang tahu berapa banyak beza ni daripada standard. Macam tu. Aku tarik je, kita turun tu. Alah. Tapi tak apa, kita teruskan juga. Sebab hari ni aku akan ke Kelang, ada kerja yang nak kena settle. Dan mungkin balik dari Kelang tu, mungkin dia dah start kena isi minyak lah. Apa-apa tuti dulu kan, sebelum dia buat hal lain. Dah, terima kasih. Okay, 1 liter tuti untuk T300 ni RM18. Okey lah buat daily. Kalau kau buat hanya untuk racing, aku tak rasa pakai yang murah ni okey. Tapi apa-apa je lah kan. Yang penting ada tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aim masa steady Yang penting kita tuang tak tumpah. So okey, kerja selesai. So minyak ada lebih kurang, kalau kita duduk macam ni dalam separuh lah. Okey. So aku nak cuba isi minyak dekat merah tu. Jadi aku akan cuba isi minyak kat saya jujur lepas ke tak. Tengok lepas ke tak. Aku rasa macam tak lepas. Tapi tak apa, kita cuba dulu. Rasa lepas tu. Sebab half ni pun aku rasa ada dalam 10 tank lagi. Aduh, perut tak ngam ni. Kena ke toilet kat ni. Tak lah, lebih kurang 75% minyak. Sebab Waterfire yang aku tahu start merah, dia dah start masuk dekat area reserve tank. Kalau kau pasang dekat tank tu ada bonjol sikit belah bawah. Jadi yang bonjol tu sebenarnya aku anggapkan reserve tank lah, reserve belah bawah. Jadi kat situ lah korang dah kena start cek minyak lah. Okay, apa aku perasan dekat tank ni, bila dia dekat lingkungan merah, dekat grey ni lah, minyak agak pada aku tahan lah. Mungkin dekat kawasan ni kawasan paling banyak minyak. Jadi aku rasa bila dekat lingkungan ni kau pun masih boleh jalan jauh lagi. Jadi aku assume tadi separuh, macam kalau time standard dah habis dah ni, dah turun dah sampai merah. Tapi ini steady, dia main dekat area separuh tu je. Jadi aku mungkin akan sambung lagi eksperimen ni sampai dia betul-betul habis minyak. Sebab buat sekarang aku tak ada kerja dengan motor dah, aku dah kena naik kereta. Jadi nanti aku akan sambung. Kita akan tengok lagi berapa kilometer dari separuh ni. Tu habis sekarang dekat 91 separuh. Jadi kita tengok lagi berapa kilometer boleh ke merah. Tu yang aku nak tengok. Sebab tak silap aku bila dekat merah tu, dia punya nak ke 3 segi tu masih bertahan. Itu pun boleh tengok kat tu. Tapi itu aku perlu ke teman lah. Jangan mungkin kalau tiba-tiba habis ke, tiba-tiba motor tak cukup minyak ke, dan itu dah cerita lain lah. Susah kalau aku orang. Atau mungkin aku buat spare minyak ke. So tak apa, nanti kita continue. Sekarang minyak masih ada half tank.
continue. Sekarang minyak ni dekat keadaan yang agak straight, bawah separuh. Okey, sekarang di bawah separuh. Dan aku nak cuba tengok sampai merah ni. Kita tengok berapa banyak kena isi sekarang. So jom kita try. So sekarang aku on the way ke bengkel untuk aku settlekan motor ni. Macam salah satunya dia punya exhaust ni lah. Exhaust ni kalau korang perasan dia punya bracket tak ada. Jadi aku nak settlekan bracket ni. Dan kita cuba cantikkan balik motor ni lah. Dan aku dah beli juga motor ni punya stiker. So kita dapat stiker sekali. Ni aku nak beli spray untuk spray sabun ke. Okay. So jomlah kat bengkel Rafiq kan. Atau tak. Sekarang aku nak isi minyak ke, kita sambung balik. Kita tengok isi minyak kan berapa ringgit. Aku berjaya tak isi lebih daripada RM11 hari tu. Hari tu aku isi RM11. So berjaya tak aku isi RM12. Kita tengok RM12 separas mana yang betul-betul kira habis lah minyak. So jom lah kita gerak. Rasa boleh lagi ni. Aku rasa lah. So aku tak akan isi kat sini. Yang ni panggil Shell apa Shell dekat Nora ni lah. Aku akan isi dekat depan. Lagi satu yang kepetonan sedang kalau tak silap. So kita try tengok sampai tu. Sebab ni mesti ada separuh ni. So kita cuba je. Kalau mati tepi jalan aku akan update dengan korang. Tapi aku nak beli kuih jap. Aku beli kuih untuk bengkel. Aku rasa cukup kot. Sebab dah dapat Shell pun. So kita try isikan Shell berapa ringgit. Sebab tak boleh lah. Aku depan ni aku dah sampai dah. Minyak dah habis. Takkan nak ngala balik pula. Sebab kita try isi minyak berapa ringgit. Aku rasa kalau kita betul-betul habis kamera tu dapat RM2 tu. Kau tengok Nah, kau tengok. Full lah. So sekarang RM9.36. Okay, sekarang aku ke Rafiq. Sekarang aku bagi tahu lah berapa distance yang aku dah jalan untuk yang aku isi 5.5 liter ni. So aku rasa dengan yang takut merah ni, korang ada lagi 1 liter tau sebenarnya. Jadi kalau sampai 3 segi tu maknanya dah habis-habis, betul habis lah tu. Betul-betul lingkungan 6 ke 7 liter. So okey lah. Sebab ni tadi aku isi 5.5 liter. Merah tu mesti ada tau atas line putih. Kalau contoh ni betul-betul kita buat merah tu sampai habis, sampai ke 3 segi, aku rasa lepas RM12, RM13.
Aku rasa lah lebih kurang ada lagi 1 liter lagi dalam tank sebenarnya tadi. Apa nanti kalau ada masa lagi kita try eksperimen lagi. Tapi pada aku untuk ni kita buat hati lah. Pada aku cukup buat hati. Sebab ibaratnya 2 kali isi dah jadi 1 kali isi je full tank terus. Nak long distance, nak buat daily dah tak pening dah. Cuma sekali isi kau terasa lah banyak. Macam RM9, RM11, RM12. Dia banyak tapi dia sekali isi. Jadi kau long distance tu tak perlu risau macam tengah-tengah jalan tiba alamak mana stesen minyak kan. Tak ada. Kau tak perlu risau tu dah. Sebab daripada setengah ke Kajang berapa kilometer aku mesti boleh jalan ada baki lagi lebih kurang 1 liter dalam tank. Berbaloi. Memang berbaloi. Untuk 125 lah. Kita jangan cerita Bosrok. Bosrok lain. Macam Y pakai 6 liter 7 liter tu lain. Ni kita borak 125. Dia lain. Pengguna 125 aku faham lah. Bila pakai tank kecil-kecil ni orang akan rasa sakit perut lah. Sebab aku dah merasa benda ni. Okay, kan kita borak dekat Bikil kan. Jom.